Gurur. Tetapi selepas itu Nabi Adam tidak gurur. Dia mula-mula tertipu, sekali tertipu, tetapi lepas itu dia tidak tertipu dengan doanya Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhanku, kami menzalimi, wahai Tuhan kami menzalimi diri kami. Jadi dia tak tertipu, dia tak rasa bahawa saya tak buat salah, kan? Saya rasa bahawa saya okey. Apa masalah saya? Bila orang cakap begitu, tuan-tuan ya, dia sebenarnya gurur. Dia rasa dirinya okey, tapi sebenarnya tak okey. Itu satu penyakit yang menyamar sebagai alasan yang nampak baik dalam orang itu berbuat sesuatu. Contohlah ya, ada orang dia kata bahawa saya boleh je tengking anak saya pasal dia yang bersepah. Dia yang bersepah. Itu sebabnya saya bertengking dia. Jadi dia penyakit gurur ini dia justify, dia mengizinkan untuk tengking itu berlaku. Tuan-tuan nampak kan? Itu satu penyakit. Ya. Kita ambil gurur dulu. Ataupun seorang isteri dia kata bahawa pasal suami saya berdosa, maka bolehlah saya tak taat pada suami saya. Sebenarnya taat itu kerana sebagai seorang isteri, kan? Jadi bukan kerana suami ni berdosa ke tak berdosa. Kalau tidak, memanglah sampai ke sudahlah tak boleh taat pasal suami pernah berdosa, contohnya kan. Ataupun seorang suami dia kata saya tak payah cari nafkah pasal isteri saya tu dia itu buat dosa. Dia tak sembahyang ke, dia buat dosa lah yang mengecewakan dia, dan akhirnya dia tak cari nafkah, dan dia tak nak bayar rumah, dia tak nak bayar makanan. Kau carilah makan sendiri pasal kau banyak dosa. Kan. Jadi itu gurur. Situasi itu adalah satu penipuan. Jadi setakat ni tuan-tuan nampak tak contoh satu penyakit di dalam kita bincang gurur sekarang ni ya. Gurur ni penipuan. Tuan-tuan nampak tak kesannya menyebabkan kadang-kadang dia jadi narcissism. Tuan-tuan pernah dengar istilah narcissism? Dia saja yang betul. Kan? Dia saja yang betul. Dia tertipu dengan rasa bahawa dirinya lah yang paling suci, padahal Allah dah nyatakan pada surah An-Nur kan. Kita tengok surah An-Nur, iaitu surah yang ke-24. Sekejap ya. Surah Al-Fatihah. Dan Allah cakap di mana? Di ni kat sini. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, jangan mengikut, ni ayat berapa? Ayat 21. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Siapa ikut langkah-langkah syaitan, dia menyeru pada fahsyat wal munkar. Jika bukan kerana fadal daripada Allah dan rahmat, mazaka minkum, kamu tidak suci, kamu tidak akan membersihkan sesiapa yang tidak seorang pun yang dari kamu menjadi bersih. Ya. Tetapi Allah yang yuzakki man yasha. Ya. Yuzakki man yasha.